Selamat pagi. Hari ni pun gelap lagi ni ha. Tak tahu lah. Kita siap bangun-bangun pagi kan, mandi-mandi. Dah saya breakfast. Saya motor pergi sungai Torak Chan. Kita pergi ke kawasan Rock. Kita balik. Tak tahu kita tengok tapi ni gelap lah ni. Dia hujan tak lebat tapi hujan berterusan. Banyak-banyak daripada semalam. Apa pun breakfast dulu. Paran Bulu Batu Kampung Syahab. Assalamualaikum, selamat pagi. So, pagi ni pagi saya makan dulu. Pagi yang kedua bangun makan dulu. Itu je ni Ini motor sewa. Sekarang pukul 7.30. Dekat sini, kat sana mungkin pukul 8.30. So kita orang jumpa kedai makan Muslim. Masjid ni bertudung. Makan ayam macam ni juga. Kita kena ala lah. Duduk dia cuma teh ais. Alhamdulillah. Makanlah apa dulu. Lepas tu bawa ambil motor. Tu bawa gerak pergi Tongkang Chan. Akhirnya matahari dah keluar. Tadi kita buat busan. Ambil motor skuter 7 ni 2 hari. Hari ni dengan esok tak return lagi lah. Jumaat baru return. Satu lagi dah yang besar Jening ni. Jening ni macam lagi santai kawan. So, sebelum naik, cek dulu ada cala, memang nasihat cala. Memang nasihat ada. Kita suka memang berdebuk. Memang motor berdebuk. Kita cala. Saya memang cala. Macam dia orang pakai lah. So, saya tak balik remuk dah. Lepas ni mana nak tahu. Ni kita pinjam lah benda motorbike Hanyai. Dia pun ambil saksi. Mana gambar ni? Aku ambil video kan? Ni memang cala. Ini memang cala. Yang sekarang nanti kita return memang ada lah. Ini memang cala. Ini cala. Jalan itu pergi ASEAN. Jalan itu pergi ke ASEAN nak market. Hari saya pergi sini. Stay pagi. Cai karo. Banyak ini.
jalan dia pun macam okey lah, tak sabut kan. Guys, tak masuk rumah kedai. Dia lagi dia tengah Chan. Ada gajah tu. Kalau jumpa gajah ha. Tengok tiket dia ada gajah. Ada gajah lintas tu. Dia kata in the evening gajah balik. Tak tahu gajah balik ke gajah lalu ke.